spot kerang fresh dekat Lekir. Dekat sini ada kedai tersembunyi yang ramai lagi tak tahu. Betul-betul tepi sungai, dekat sangat dengan muara. Ni bukan kerang bela. Ada yang kerang bulu dengan kerang yang tak ada bulu. Kerang yang bulu ni harga dia murah sikit. Besar sekilo 15, yang kecil sikit RM12. Terus masakkan dia cuma charge korang RM5 sahaja upah rebus. Ni ayam penyet RM10, mi goreng kerang RM8, mi kari kerang RM8, goreng udang lipan sekali dengan telur ni RM15. Sedapnya. Korang boleh borong yang ni daripada pukul 2 petang sampai habis. Kedai ni buka setiap hari kecuali hari Isnin. Besarnya. Dia rasa chewy. Tapi dia tak ada lihat chewy daripada kerang biasa. Ni memang mi kari paling baik lah setakat ni. Waktu kecil punya rasa mi kari, rindu lah biasa. Masa hari ni yang tidak datang tak ramai orang. So kalau kata macam penuh, so korang kena expect lama sikit lah. Menu terbaru ayam penyet. Oh jatuh. Kulit ni RM10. Dia still juicy, tak kering Bismillah. Dia suka ni. Berasa. Kalau ada sambal je boleh tak? Nasi goreng udang lipan. Udang lipan. Udang lipan. Walaupun dah sejuk, sebab tadi kita buat video lain kan, still crunchy. Ni menu dia yang lain lah. Dia habis tu. Sini mana boleh tak habis? Dah tak still luar rangup, tapi dalam muai-muai. Kenalah bawa balik. Jarang datang sini. Selasa sampai Ahad buka. Tutup hari Isnin je. Mi kari kerang Sungai Tiram.